Hai semua, apa khabar? Okey, hari ni kita nak borak pasal satu topik yang sangat-sangat penting. Kita akan cuba fahamkan tentang rawatan kesihatan mental dan rujukan kita kali ini datangnya daripada inisiatif Circle of Hope, khususnya modul 2. Okey, jom kita mula. Panduan yang kita nak kupas ni bukan biasa-biasa tau. Ia adalah hasil kerjasama padu antara Kementerian Kesihatan Malaysia, Persatuan Psikiatri Malaysia dan juga Janssen Neuroscience. Nampak tak? Ini menunjukkan yang topik ni memang serius dan dikendalikan oleh mereka yang pakar dalam bidang ni. Jadi apa sebenarnya mesej utama panduan ni? Ia tekankan satu benda yang sangat penting, pendekatan rawatan holistik. Maksudnya apa tu? Maksudnya, rawatan ni tengok kita sebagai seorang manusia yang lengkap secara menyeluruh. Bukan setakat tengok pada simptom penyakit je. Sebab kita ni lebih dari sekadar simptom kan? Dalam panduan ni, ada satu macam pelan hala tuju yang jelas untuk pemulihan. Kita akan tengok apa itu modal biopsikososial kerohanian, kita akan sentuh jenis-jenis rawatan dan juga betapa pentingnya sokongan dari segi rohani dan macam mana nak dapatkan bantuan. Okey, model biopsikososial kerohanian ni lah sebenarnya teras rawatan moden. Ia satu anjakan besar tau kalau nak banding dengan cara lama. Rawatan sekarang ni fokus dia bukan lagi semata-mata nak hilangkan simptom, tapi nak jaga kesejahteraan kita secara keseluruhan. Model ni ada 4 bahagian utama. Pertama, biologi. Ini pasal ubat, pemakanan, senaman. Kedua, psikologi. Yang ni pula melibatkan terapi, kaunseling. Ketiga, sosial. Macam mana hubungan kita dengan keluarga, kawan-kawan, komuniti. Dan yang terakhir, kerohanian. Ini pasal ketenangan jiwa, amalan kepercayaan kita. Dan yang bestnya, semua ni saling berkait antara satu sama lain. Jom kita tengok komponen pertama ini dengan lebih dekat sikit, iaitu rawatan biologi. Boleh kata inilah salah satu asas penting dalam kebanyakan plan rawatan. Okey, apa dia sebenarnya rawatan biologi ni? Senang cerita, ia adalah apa-apa jenis rawatan yang tujuannya nak betulkan fungsi badan kita, terutamanya otak. Contoh paling biasa, ubat-ubatan. Dan ada juga prosedur perubatan lain. Ini 2 contoh utama rawatan biologi. Sebelah sini kita ada ubat-ubatan yang ramai dah biasa dengar. Sebelah lagi, prosedur macam terapi elektrokonvulsif atau ECT. Yang ni penting untuk kita faham, prosedur macam ECT ni, ia dijalankan dalam keadaan yang sangat selamat dan terkawal oleh para profesional perubatan. Okey, sekarang jom kita fokus pada ubat-ubatan pula. Sebab apa? Sebab ia adalah antara kaedah rawatan yang paling biasa digunakan dan boleh dikatakan jadi tonggak utama yang bantu ramai orang. Kenapa ubat-ubatan ni penting sangat? Sebabnya, ia adalah salah satu cara paling efektif untuk kawal simptom. Bayangkan macam ni, ia berfungsi untuk seimbangkan semula bahan kimia dalam otak kita, yang kita panggil neurotransmitter. Bila bahan kimia ni seimbang, cara otak kita hantar mesej atau isyarat pun jadi lebih stabil. Dan ini sangat penting. Sesuatu ubat tu nak berkesan atau tak, ia sangat bergantung pada pematuhan. Maksudnya, kena makan ubat ikut jadual yang doktor bagi. Kalau tak ikut, skip-skip, rawatan tu mungkin tak akan menjadi. Mesti ada yang bertanya-tanya, macam mana doktor pilih ubat yang sesuai? Ini bukan main petik je tau. Ia satu proses perbincangan antara doktor dan pesakit. Doktor akan tengok sejarah kesihatan kita, ubat lain yang kita makan, dan pilihan kita sendiri pun diambil kira. Semuanya untuk pastikan kita dapat rawatan yang terbaik. Ubat-ubat ni ada banyak jenis dan setiap satu ada fungsi spesifik dia. Jom kita tengok kategori-kategori utama yang ada. Secara kasarnya, ubat-ubatan ni kita boleh bahagikan kepada beberapa kelas. Ada antipsikotik, ada antidepresi, ada penstabil mood dan ada juga yang lain-lain macam benzodiazepin. Setiap kelas ni dia sasarkan simptom yang berlainan. Okey, untuk perbincangan kita kali ni, jom kita zoom in sikit pada 2 kategori yang paling kerap kita dengar. Antipsikotik dan antidepresi. Antipsikotik ni selalunya diguna untuk rawat keadaan macam skizofrenia atau psikosis. Dia ada 2 jenis utama. Kita panggil generasi pertama dan generasi kedua. Generasi kedua ni selalunya ada kesan sampingan yang berbeza. Contohnya macam berat badan naik. Apa-apa pun, yang paling penting, kalau ada rasa apa-apa kesan sampingan, wajib bincang dengan doktor. Sama juga macam antidepresi, ada generasi lama, ada generasi baru. Contohnya macam TCAs dan SSRIs. Dua-dua ni berkesan untuk kemurungan dan keresahan. Tapi kesan sampingan dia mungkin lain sikit. Jadi sekali lagi saya tekankan, kuncinya adalah cari ubat mana yang paling ngam dengan kita dan itu perlukan perbincangan dengan doktor. Okey, dah banyak kita bincang. Jadi apa poin utama yang kita kena ingat dari semua ni?
Poin utamanya senang je. Rawatan kesihatan mental sekarang ni adalah holistik. Maksudnya menyeluruh, ia berstruktur dan ia direka khas untuk setiap orang. Dah tak ada lagi istilah satu ubat untuk semua orang. Dan yang paling penting, kena ingat, pemulihan tu satu perjalanan dan sentiasa ada harapan. Dan sebelum kita tutup, saya nak tinggalkan satu pesanan yang sangat-sangat kuat. Tolong ingat ya, mencari bantuan bila kita perlukan itu bukan tanda kita lemah. Sebaliknya, ia adalah tanda kekuatan, tanda keberanian dan ia adalah langkah pertama menuju ke arah yang lebih baik. Dan sudah tentulah, perkongsian kita hari ini takkan terjadi tanpa usaha mereka yang sediakan panduan hebat ni. Jadi, jutaan terima kasih dan penghargaan kita ucapkan kepada Jawatankuasa Teknikal Circle of Hope 2021. Dedikasi anda semua dalam menyediakan sumber yang sangat bernilai ni memang tak terhingga. Terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa bersama saya.